Hai semua, kembali lagi kita dalam video yang kedua iaitu modul Synchronize. Dalam video ini, kita akan sambung pembelajaran asas sains komputer untuk modul sederhana. Kita akan fokus pada carta alih, struktur keputusan ulangan serta cara mengesan ralat logik dalam algoritma. Simbol dan carta alih. Carta alih digunakan untuk menunjukkan aliran langkah secara visual. Sama dengan model mudah yang telah kita bincangkan di video sebelum ini. Terdapat beberapa simbol yang penting. Yang pertama, oval yang menunjukkan mula dan juga tamat. Yang kedua, segi empat yang menunjukkan proses ataupun pengiraan. Yang ketiga, parallelogram yang digunakan untuk input dan output. Yang keempat, rhombus ataupun diamond yang digunakan untuk membuat keputusan. Simbol rhombus sangat penting kerana ia menunjukkan pilihan ya ataupun tidak. Kita akan teruskan kepada struktur keputusan. Struktur keputusan digunakan apabila algoritma perlu membuat pilihan berdasarkan syarat. Dalam carta alih berikut, struktur ini akan bercabang kepada laluan ya dan juga laluan tidak. Keputusan ini membantu sistem membentukkan tindakan yang seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk kepada struktur pilihan, iaitu terdapat 3 jenis struktur pilihan. Yang pertama ialah pilihan tunggal yang mana menggunakan jika. Kedua, diberi pilihan menggunakan jika dan jika tidak. Yang ketiga, pelbagai pilihan di mana terdapat lebih pada 2 keputusan. Di mana pemilihan struktur yang betul menjadikan algoritma lebih tepat dan jelas. Seterusnya, struktur kawalan ulangan. Terdapat 3 jenis struktur. Yang pertama, selagi, iaitu while, ulangan berdasarkan syarat. Yang kedua, ulang sehingga, iaitu repeat until. Kegunaannya adalah ulangan sehingga syarat itu dipenuhi. Dan yang ketiga, iaitu untuk, for, ulangan bilangan tetap. Itu struktur kawalan ulangan. Seterusnya, pengendali hubungan, relational operator. Terdapat 5 jenis pengendali yang anda semua perlu tahulah. Yang pertama, simbol yang ini. Sekiranya simbol ini ke kanan, bermaksud ia lebih besar. Sekiranya ke kiri, seperti ini, lebih kecil. Dan yang ketiga, sekiranya ada simbol ke kanan dan ada sama dengan, bermaksud lebih besar atau sama dengan. Yang keempat, simbol ke kiri dengan sama dengan, bermaksud lebih kecil atau sama dengan. Dan akhir sekali, ada 2 sama dengan, bermaksud sama dengan sahaja. Baik, jumpa saya lagi. So sekarang saya akan masuk teknik semakan meja iaitu desk checking. So semakan meja ni ialah teknik yang dia algoritma secara manual tanpa menggunakan komputer. So seperti anda korang lihat dekat slide ada satu pensel dengan arrow bagi komputer. So maksudnya kita akan menjalani test checking menggunakan hasil manual sahaja dan tidak menggunakan komputer tersebut. Baik, sekarang saya akan masuk sedikit layan diri iaitu vending machine. So seperti anda lihat, sini adalah satu paparan yang memaparkan satu sedikit yang full, iaitu pertama, jika pengguna masukkan wang, jika wang adalah RM2 ataupun lebih daripada RM2, dia akan paparkan terima kasih dan sila ambil air. Jika tidak memasukkan duit lebih daripada RM2 ataupun kurang daripada RM2, dia akan memaparkan wang tidak mencukupi. So selepas tu dia akan tamat pada syarat tersebut. Baiklah, sekarang kami masuk kepada ralat logik dan algoritma. Ralat logik berlaku apabila arahan ditulis dengan betul tetapi hasil pengiraan adalah salah. Contohnya kami lihat slide. Kirabati dia adalah sama dengan wang awal tambah belajar rehat. Yang ini adalah salah. Kesilapan ini tidak menyebabkan program rosak tetapi hasilnya tidak betul lah. So yang betul tu adalah kirabati sama dengan wang awal tolak dengan belajar rehat. Seterusnya kami masuk kepada carta alih pilihan iaitu kes kata laluan. Dalam kes inilah kami sistem menyematkan sama ada kata laluan betul ataupun tidak. Jika kata laluan betul iaitu ya,
kami akan teruslah, dia akan tidak akan diteruskan. Kalau tidak, dia akan mengambil, asisten akan memberi satu amaran. Ya, untuk yang ini adalah untuk catat ada pilihan lah. Dan kami lihat satu contoh lagi, iaitu sudut mengira luas segitiga. Untuk mengira luas segitiga ini, kita perlu menggunakan formula, iaitu luas sama dengan 0.5 darab tapak dan darab tinggi. Algoritma akan memulakan dengan menerima input iaitu tapak dan tinggi, kemudian sistem akan otomatiklah mengirakan luas dan memaparkan hasil. Dan ini adalah contoh lengkap algoritma yang mudah dan sistematik. Secara kesimpulan, modul sinkronus membantu kita memahami cara membuat keputusan dalam algoritma, penggunaan ulangan, cara mengesan ralat logik dan juga aplikasi algoritma dalam situasi sebenar. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi dalam modul seterusnya.